Dan makhraj dia semakin baik. Lepas tu dia mahir lah ketika mewakafkan bacaan. Sekali lah, tapi Ustaz pandai handle lah. Ustaz stok dia boleh ubah waktu sebab kita ada masalah lain ke apa tu, Ustaz boleh handle lah benda tu. Sebab dia jadual dia fleksibel. Kita boleh pilih masa tu, kita boleh bincang dengan Ustaz untuk masa yang kita free. Saya sarankan lah kan kepada ibu bapa tu yang nak anak mengaji dengan pandai, boleh masuk UKC dia lah, sebab Ustaz dia memang tepati masa. Lepas tu dia pandai tarik anak kita untuk fokus mengaji. Lepas tu anak kita jadi semangat lah nak mengaji. Dari sini pun nampak lah bacaan anak saya tu dari sehari ke sehari tu semakin baik lah.